Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Zakia binti Aksah dari Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Sultan Azlan Shah akan membentangkan tajuk kajian saya, iaitu kesediaan dan amalan 3R dan plan tindakan program 3R di kalangan warga komuniti Politeknik Sultan Azlan Shah PISAS. Amalan 3R secara ringkasnya adalah reduce, pengurangan, reuse, guna semula dan recycle, kita semula. Merupakan satu pendekatan mesra alam yang penting dalam usaha mengurangkan pencemaran dan menjaga kelestarian alam sekitar. Konsep 3R ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam sekitar dengan cara mengurangkan jumlah sisa pejar yang dibuang ke tapak pelupusan serta memelihara sumber-sumber jadi yang semakin berkurangan. Dengan mengamalkan 3R, individu boleh mengurangkan penggunaan barangan yang tidak diperlukan, mengguna semula barangan yang masih elok dan menyita semula bahan atau barangan yang boleh diproses semula. Objektif kajian ini adalah mengenal pasti tahap kesedaran dan amalan 3R di kalangan warga PISAS. Yang kedua, merancang plan tindakan program 3R berimpak tinggi di kalangan warga PISAS bagi tahun 2025. Kajian ini telah dijalankan bagi membantu Jawatankuasa Smart Green PISAS merancang plan tindakan pada tahun 2024. Antara plan tindakan yang telah dijalankan adalah program PISAS Go Green meliputi berbagai kempen, ceramah dan aktiviti kesedaran dan amalan 3R yang melibatkan institusi bersama warga PISAS, komuniti dan pelbagai agensi luar. Untuk perancangan aktiviti seterusnya di masa hadapan, pihak pengurusan dan Jawatankuasa Smart Green yang terlibat boleh meneruskan pelan tindakan sedia ada dan merancang pelan tindakan lain yang berimpak tinggi supaya dapat menyokong ke arah gaya hidup lestari dan pengurangan penghasilan sistem pejar. Metodologi kajian. Bentuk kajian ini adalah menggunakan instrumen borang soal sidik menggunakan Google Form dalam bentuk kuantitatif. Borang soal sidik mengandungi 5 bahagian iaitu demografi, pengetahuan 3R, nilai 3R, kesedaran 3R dan amalan 3R. Analisis kajian ini tertumpu kepada 3 bahagian sahaja iaitu demografi, bahagian kesedaran 3R mengandungi 11 soalan dan bahagian amalan 3R mengandungi 8 soalan. Dapatan dan analisis untuk kesedaran 3R. Item yang terendah adalah item kedua iaitu 71% responden sedar bahawa aktiviti 3R mampu mengurangkan kesan rumah hijau dan menjamin kelestarian alam sekitar. Walau bagaimanapun, masih terdapat ruang untuk meningkatkan lagi kesedaran di kalangan responden terhadap aktiviti 3R. Dan peratusan yang tertinggi adalah item nombor 3 iaitu 85.1 responden bersetuju dan menyokong usaha untuk menjamin kelestarian alam sekitar. Ini menunjukkan sokongan yang kuat terhadap inisiatif hijau dan kelestarian alam sekitar. Untuk dapatan dan analisis bagi amalan 3R, item nombor 1 adalah item yang terendah iaitu 61.3% didapati mengumpul dan menemukan pakaian dan barangan terpakai di mana responden terlibat dengan aktiviti ini. Dan item yang tertinggi adalah item nombor 3 iaitu responden bersetuju. Aktiviti 3R ini menjimatkan perbelanjaan harian. Bagi pelan tindakan 2024 yang telah dilaksanakan, pelan tindakan kita semula yang telah dibuat adalah menyediakan pusat kita semula, menjalankan program kita semula pakaian terpakai, kempen jual dan recycle minyak masak, kempen kumpul e-waste, pertandingan kesedaran kita semula dan pertandingan smart city menggunakan bahan terbuang. Pelan tindakan untuk guna semula antaranya menjalankan program guna semula pakaian terpakai, kursus sabun dari minyak terpakai, kursus penghasilan baja organik dan kempen penggunaan beg kita semula. Ini adalah CJ yang diterima oleh PISAS kerana telah berjaya mengumpul sebanyak 5 tan pakaian terpakai untuk syarikat yang berkenaan. Pelan tindakan pengurangan penghasilan sisa pejar antaranya adalah aktiviti gotong royong 4K, e-book buku program, penggunaan email dan media cetak untuk tujuan hebahan dan promosi, kempen Say No to Plastic dan webinar kesedaran berkaitan alam sekitar. Aktiviti pelaksanaan pelan tindakan 2024 merangkumi kita semula terdapat 6 aktiviti, guna semula terdapat 4 aktiviti dan pengurangan
sisa pejabat terdapat 5 aktiviti. Ringkasan dapatan dan analisis. Yang pertama, tahap kesedaran dan amalan 3R di PISAS. Tahap kesedaran dan amalan 3R di kalangan komuniti PISAS adalah tinggi. Terdapat hubungan positif antara tahap kesedaran dan amalan 3R dengan pelaksanaan pilihan tindakan yang dibuat oleh institusi. Yang kedua, keberkesanan pilihan tindakan. Pelaksanaan pilihan tindakan dilihat amat berkesan bagi meningkatkan amalan 3R di kalangan warga PISAS. Kewujudan pusat kita semula dan pelbagai aktiviti dan program 3R dapat memberi pendedahan berterusan kepada warga PISAS. Perlu memperluaskan lagi pelibatan dalam aktiviti menerima barangan terpakai dan penggunaan bekas mesra alam. Pendidikan berterusan kepada komuniti dan penyediaan kemudahan bagi menyokong peningkatan amalan 3R. Yang ketiga adalah aktiviti dan kempen yang dilaksanakan. Kempen jual dan kita semula minyak masak, pengumpulan e-waste, guna semula, jualan barangan kita semula dan pertandingan mampu memberi impak positif ke arah kesedaran dan amalan berkaitan 3R. Kempen Say No to Plastik dengan penggunaan e-book sebagai alternatif bahan bercetak juga menyokong kepada amalan 3R. Keempat, penggunaan teknologi dan media. Email dan media sosial boleh digunakan secara berkesan untuk menyampaikan mesej 3R sekaligus dapat mengurangkan penggunaan kertas. Komuniti akan terlibat menggunakan komunikasi digital dalam urusan seharian. Yang kelima, program pendidikan dan inovatif. Pertandingan Smart City dan webinar kesedaran alam sekitar menyumbang kepada pembelajaran aktif dan inovatif. Aktiviti ini dapat memperkukuhkan pemahaman terhadap konsep kelestarian dan amalan 3R. Yang keenam, dapatan kesedaran dan komitmen. Terdapat kesedaran dan komitmen tinggi terhadap kelestarian dan amalan 3R. Namun, masih terdapat ruang untuk meningkatkan kesedaran dan amalan tentang kelestarian alam sekitar dan kaitannya dengan amalan 3R. Kesimpulannya, majoriti pelajar dan kaki tangan Politeknik Sultan Azlan Shah mempunyai tahap kesedaran dan amalan tinggi terhadap konsep 3R. Dapatan ini membuktikan bahawa warga PISAS bersedia dan mampu menyambut baik segala pilihan tindakan serta usaha yang dilaksanakan oleh komuniti dan institusi dalam menerapkan gaya hidup lestari. Amalan penggunaan semula barangan terpakai merupakan langkah positif ke arah pengurusan sisa yang lebih mampan serta membantu mengurangkan pembaziran sisa pepejar yang boleh membawa kepada pelepasan karbon jika tidak diurus secara lestari. Cadangan penambahbaikan dikemukakan bagi memastikan kajian dan soal sidik pada masa akan datang dapat dijalankan dengan lebih sistematik serta memudahkan responden untuk memberikan maklum balas yang tepat. Kajian ini bukan sahaja memberikan kesedaran, malah turut menyokong pilihan tindakan yang telah digariskan oleh institusi. Diharapkan agar seluruh warga PISAS dapat mempraktiskan penggunaan bekas makanan dan minuman sendiri. Langkah ini bukan sahaja mengurangkan penghasilan sisa pejal, malah dilihat dapat menjimatkan perbelanjaan harian terutama bagi golongan yang memerlukan. Berikut adalah cadangan pilihan tindakan 2025 yang berimpak tinggi. Pilihan tindakan 1, pengurusan sisa makanan kampus. Yang pertama, perubahan sistem pengumpulan dan pemprosesan sisa makanan untuk dijadikan kompos. Yang kedua, kempen kesedaran zero food waste di kafeteria dan asrama. Yang ketiga, kolaborasi dengan NGO untuk menyumbang lebihan makanan yang masih selamat untuk dimakan. Pilihan tindakan 2, digitalisasi dan otomasi sistem 3R. Pertama, pembangunan aplikasi mudah alih untuk memantau dan melaporkan pelibatan individu dalam aktiviti 3R. Yang kedua, ganjaran digital untuk pelajar yang menyertai kempen dan menghantar bahan kita semula. Yang ketiga, smart bin berteknologi sensor untuk memantau tong kita semula. Pilihan tindakan 3, modul pendidikan hijau berasaskan kurikulum, pengintegrasian konsep 3R dalam kerja kursus dan projek pelajar, pengancuran bengkel kesedaran berterusan secara berkala bersama agensi luar, penubuhan komuniti pelajar dan kaki tangan yang aktif merancang program lestari. Pilihan tindakan 4, inisiatif hijau melibatkan komuniti luar. Yang pertama, projek komuniti bersama masyarakat setempat tentang kesedaran dan amalan pengurusan sisa. Yang kedua, penubuhan pusat kita semula komuniti. Dan ketiga, hari komuniti hijau melibatkan agensi dan sekolah sekitar. Sekian, terima kasih.